Adik, tengok ayah bawa balik buah apa? Wah, buah anggur lah. Bukan buah anggur lah. Ni buah keriak. Oh, buah keria. Mana ayah dapat? Ayah ambil kat kebun Pakcik Nik Dasuki. Kebun Pakcik Nik Dasuki. Bukan ke Pakcik Nik Dasuki ni kedekut kan ayah? Memanglah, kalau minta memang dia tak bagi. Ambil dulu baru minta, baru dia bagi. Ya ke ayah ni? Dia bagi buah ke? Dia bagi penapa? Selalunya kedua-duanya sekali. Dah, nah, ambil makan. Boleh makan ayah? Boleh? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Sedapnya ayah. Rasa dia masa-masa manis ayah. Adik tahu tak, masa ayah main kecil-kecil dulu, buah ni lah ayah selalu makan. Kalau nak best, makan kat atas pokok dia.